Okay guys, hari ni aku nak ajar korang cara buat handspring backflip. Backflip pula, front flip. Korang kena fokus. Alright, first kalau korang buat first time buat front flip ke apa, kau kena buat macam ni tau. Kau buat kali tak jadi, kau buat macam ni. Tapi kena buat banyak kali lah ni. Lepas tu buat macam ni. Kau kena buat banyak kali lah, nak rasa tak langkah kuat. Tapi kalau kau tak ada macam dinding ke apa kan, tempat ni tak luas, kau boleh buat pumping ke, kau buat pumping ke, boleh. Kau buat jambatan pun boleh. Jambatan tu ni. Tahu? Okay, kalau korang dah boleh dah buat yang tu, korang cuba try buat front flip. Lepas buat macam ni. 1, 2, 3. Okay, macam tu. Okay, aku ulang balik. Ini. 1, 2, 3. Tanda. Sekali. 1, 2, 3. Okay, kalau korang nak tengok yang full video punya, katuk dekat dalam video ni. Guys, itu saja daripada aku. Sekian, terima kasih. Dan juga tolong like, share, komen dan subscribe dan tekan butang bell. Okay? Okay? Okay. Bye. Jumpa di next video, okay?